Okay, selamat datang video aku yang video full aku yang ketiga. Okay, video aku yang 4 raya tu sebenarnya aku tak tahu sebenarnya cara nak post kat short. Jadi aku tak sengaja post kat full. Okay, tadi kau baca dia kan, tajuk dia. Aku hampir kata buat video. Mesti kau pelik kan, kenapa aku buat yang tu? Aku bukan terkantai dengan mak aku ke ayah aku ke atas siapa-siapa. Aku kantai dengan sepupu aku, hampir terkantai. Okay, sepupu aku tu Koko nama dia. Mesti korang pelik kan. Semua video aku tu ada watak aku dengan Koko. Koko nangis sebabkan tu sebab ni kan. Okay. Tapi tu sebenarnya dia tak tahu pun aku buat video. Dan aku tak nak bagi tahu sebab aku malu tu nak dedah aku buat video. Keluarga aku tak tahu. Keluarga aku je yang tahu aku buat video. Mak aku, ayah aku, abang aku. Tu je yang tahu. Sepupu-sepupu aku semua tak tahu. Aku tak nak bagi tahu. Macam makcik-pakcik aku pun tak nak bagi tahu. Okey, cerita dia berlaku di baru-baru je berlaku ni. Masa tu dalam kejap tengok kalender. Benda ni berlaku masa raya haji tahun ni. Masa raya haji pertama tu dia balik. Dia balik waktu tengah hari. Okey, itu tak ada apalah kan. Esok tu dia balik. Esok tu dia pergilah tempat dia. Hari raya pertama tu datang kampung kan, datang rumah aku. Esok tu dia orang balik. Okey. Masa tu esok tu dia orang melepas waktu petang. Masa tu ayah kan nak viral kes lembu tu kan. Semua tu kan. Lembu-lembu kan. Okay. Jadi kan ayah aku pun bagi cadangan kat aku kan. Boy, kau boleh buat ni video tentang boy kena kejar dengan lembu. Memang aku nak buat lah video tu. Tapi disebabkan masa tu pupu aku ada kat sebelah aku. Pasal aku pun dia dengar macam ni. Boy nak buat video. Video apa boy? Aku kata macam ni. Oh taklah. Aku saja edit kosong-kosong kat Phuket. Aku pun hantar kat kau. Oh. Kau buat lah, nanti aku nak tengok. Okey, yang tu kali pertama. Yang kali kedua pula, tu aku duduk atas kursi. Dia duduk sebelah aku. Okey. Okey. Masa tu aku tunjuk lah. Aku nak tunjuk video lawak kat dia. Kebetulan masa tu, aku buka channel aku. Aku tengok subscribe berapa dah, view berapa dah kan. Tiba-tiba dia tengok kat telefon aku. Apa tu keluar tu. Aku buka cepat telefon aku. Lepas tu dia tengok kat muka aku. Aku kata, dah tu channel orang. Jadi dia tak perasan. Walaupun dia tak perasan aku ada channel muju. Aduh. Kata sebab apa aku risau sangat dia perasan. Sebab dia dua sebab lah. Benda pertama. Alhamdulillah. Okay, benda pertama. Profile video aku ni kan gambar kucing ni kan. Okay. Aku pernah tunjuk dah gambar kucing ni kat dia. Aku tunjuk. Koko. Cantik tak kucing ni? Dia kata cantik. Cantik lah mata dia macam tu kan. Okay. Yang tu pertama. Yang kedua, dia antara salah satu video aku yang aku post semua ni kan. Masa tu aku tunjuk kat dia. Ada satu video tu, video apa dah. Nanti aku tengok balik. Ada satu video tu aku ada hantar kat WhatsApp dia. Masa tu. Jadi kayaknya aku salah takut apa tu. Aku nak terkantoi ke apa takut. Jadi, situasi dia tu macam ni. Masa tu aku duduk kat kursi. Koko duduk kat sebelah aku. Aku pergi buka lah channel aku. Dia pun nampak, terkejut dia. Masa tanya aku. Boy, kau ada channel YouTube ke? Aku pun jawab, mana ada tu video naik tu. Lepas tu tanya, asal gambar sama? Aku kata, gambar apa? Gambar profile dia sama. Kata, tak ada apa dah tu. Mungkin kau je nampak naik. Lepas tu, kata, mana video lawak yang kau nak tunjuk tu? Aku pun tunjuklah video lawak dia tu. Lepas masa tu, dia pun pergi tandas. Jantung aku duk. Aku tak nak dedahkan aku ada intik sebenarnya. Okay, so itulah ceritanya. Dan kalau kau rasa cerita ni best, komen lah. Komen best bang. Dua je. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.